mimpi tu yang I ingat lah, kira I masih ingat lah. Satu malam tu I mimpi I tengah having fun dalam satu hotel dengan lelaki ramai seronok minum arak. Like, itulah yang I tengah buat in my real life, tapi dia dalam mimpi lah. I mimpi tiba-tiba benda tu lenyap dan tinggal I seorang dalam mimpi tu dalam gelap. Lepas tu tiba-tiba I rasa macam, oh sakit ni. I rasa macam, I tak tahu lah, kau rasa ditarik nyawa ke apa. I tak pernah tahu dah rasa tarik nyawa macam mana. Tapi I rasa sangat sakit yang I rasa macam I tak boleh nafas. So tiba-tiba ada suara datang ke I dengan satu lembaga hitam yang lagi hitam. Dia datang ke I, dia approach I, dia tanya I, kalau aku tarik nyawa kau malam ini, apa kebaikan dekat dunia ni yang engkau pernah buat? Waktu tu I fikir, oh, aku tak ada satu kebaikan pun yang aku buat dekat dunia ni. I tak nak jawab sebab I tak ada kebaikan. Sebab I rasa macam hidup I hanya having fun. I tak ada pun. Jangan cakap having fun lah, solat pun I tak ingat. Kalau azan tu dengarnya, tak ada rasa tersentuh pun nak pergi solat. Tak ada.